Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang diucapkan kepada anda semua. Kita dah pun bersama dalam podcast Gasak Kaula yang bersiaran secara langsung setiap hari Isnin dan juga Selasa pukul 3 petang hingga pukul 4 petang. Dan hari ini merupakan hari pertama kalilah saya menjadi host untuk podcast Gasak Kaula. Jadi jemput masuk semua. Yang baru saja join boleh sharekan live kita, boleh tapping screen. Okay? Kita sharekan kepada kawan-kawan kita. Sama-sama kita tonton podcast kita pada hari ini secara eksklusifnya yang dibawakan dari RTM Melaka, dari Auditorium RTM Melaka. Dan bagi untuk anda yang telah tengok ya, kita punya promo telah pun di blast di semua platform media sosial Melaka FM. Anda pun dah tahu siapa tetamu kita pada hari ini. Tak lain tak bukan, kalau muka saya mesti ada muka dia, dan kalau ada muka dia mestilah ada muka saya. Jadi siapa lagi? Perkenalkan tetamu kita pada hari ini, iaitu Shazmel Izwan. Hai, Assalamualaikum. Hai. DJ Mel lah. Ya, saya. Okey, DJ Mel. Nampak sedikit gugup dan agak nervous di situ. Saya bukan apa, saya nervous. Sebab Kenapa? selalu saya interview orang. Ini hari awak pula interview saya. Boleh, macam tak pernah pula saya interview awak. Itu off air, ni on air. Oh ya. Okey, hari ni kita nak berkenalan dengan DJ Mel. Ya, saya. Dan kawan-kawannya di meja, kalau kita dapat tengok kan. Ada ni pelbagai kawan-kawan yang berada di sini. paling panjang ni. Paling panjang inilah teman rapat ataupun bestie DJ Mel. Macam mana awak tahu? Saya tahu dekat bilik awak pun mesti ada seko. Bukan. Bukan? Seko tu ada saya lah. Oh ya? Awak dah tu. Okey. Hari ini kita akan bersama dengan DJ Mel Ya, dalam saya. podcast Gasak Kaula. Kita nak mengenali lebih lanjut lagi mengenai DJ Mel. Siapakah DJ Mel yang sebenarnya? Betul ke dia seorang buaya atau biawa? Biawa tu apa? Biawak aku kenal lah, dik. Biawak dan juga buaya. Biawa lah. Biawa. Oh, okey. Jadi kita nak kenal lebih lanjut DJ Mel selepas ini. Selepas ini? Bukan sekarang? Bukan. Selepas ini? Sekarang nak. Sekarang okey. Okey, kita nak tanya dulu lah latar belakang DJ Mel. Siapa namanya? Lahir di mana? Adik-beradik berapa orang? Sekarang umur berapa? Silakan DJ Mel. Okey, ni betul lah awak tanya saya, betul Betul. Okey, nama saya Shazmel Izwan bin Tazarudin. Okey, ejaan dia SHAZMIL jarak, Isaac WAN jarak, bin BIN jarak, TAZARUDDIN. Tazarudin. Ejaan nama saya lah. Okey, saya beritahu untuk awak ingat. Ya. Awak ingat lah. Tak ingat lah. Tak ingat? Tak ingat. Okay. Sekali je. Macam mana boleh adanya nama Mel tu? Sebab dari sekolah memang orang panggil saya Mel lah. Jadi sampai bawa ke RTM ni, jadi saya cakap pakai je nama Mel. Maknanya dari kecil, dari sekolah orang panggil Mel lah. Tak ada yang panggil awak Izwan ke? Tak ada. Bila orang panggil saya Izwan, saya agak kekok sedikit. Walaupun tu nama saya. Sebab selalu orang panggil saya Mel. Mel. Tetapi saya ada nama timbangan jugalah. Dalam keluarga orang panggil Amir. Amir, kenapa Amir?
Saya tak tahu. Mungkin ni kisah-kisah saya waktu kecil-kecil. Saya tak tahulah. Tapi dari kecil memang keluarga saya, family, saudara mara semua panggil Amir. Amir ni kalau dalam bahasa Arab dia bermaksud ketua. Okey. Adakah disebabkan awak seorang ketua dalam keluarga awak? Okey, kalau ketua isi rumah tu belum lagi lah. Tapi saya merupakan anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. 9 orang. Okey, dan saya lelaki yang pertama. Saya dilahirkan di Melaka lah, 04 original. Dan saya umur 28 tahun 11 bulan 22 hari. Macam sebaya je. 28 tahun 11 bulan 22 hari. Oh, saya 27 lebih lah. Macam tu. Saya je nak bagi awak confuse. Sebenarnya awak 29 tahun tau Mel. Benarkan je lah. Oh ya ke? Tak, minggu depan. Saya nak minggu depan. Saya tepatlah 29 minggu depan. Oh, minggu depan birthday awak? Minggu depan birthday awak? Apa ni, awak tak hafal ke birthday saya? Tak. Apalah awak ni. Birthday saya awak hafal tak? Bulan 7. Bukan. Bulan 11. Bukan. Bukan. Nampak sangat awak belum cukup mengenali diri saya ni, Mel. Okey, kejap lagi lah. Cakap ada korang dah kenal DJ Lia tu macam mana. Saya dah kenal dia. Okey, apa lagi soalan awak tadi? Okey, saya difahamkan dalam adik-beradik awak ada kembau. Betul. Macam mana awak tahu? Kak Pia bagi tahu. Oh, Kak Pia beritahu. Oh, DJ SS nombor 1 tu lah. Okey, saya nombor berapa? Adik-beradik nombor berapa? Macam saya cakap tadi, saya anak kedua daripada 9 orang adik-beradik. Saya lelaki yang pertama. Adik kembar saya yang nombor 5 dengan 6. Nombor 5 lahir tahun 2002 tak silap saya. 2002. Nombor 5 dengan nombor 6. Nak tahu nama ke? Nombor 5 dan nombor 6. Lelaki. Dua-dua lelaki. Seiras ke? Seiras. Nama dia Muhammad Zikri Daniel, Muhammad Zaris Daniel. Itu nama adik saya. Tengah tengok tak sekarang? Mungkin tengah kerja kot. Oh, dua-dua dah kerja. Dua-dua dah kerja dah. Okey. Dalam adik-beradik Mel ada kembau, bermakna awak ada keturunan kembau lah. Okey. Jadi kenapa awak nak ke? Bukan. Maksudnya kemungkinan besar nanti akan datang awak akan ada generasi ataupun waris kembau. Mungkin adakah lah. Awak teringin? Kalau awak lah orang rumahnya, mungkin dia lah kot. Jangan tanya soalan macam tu. Jangan tanya Ya ke tak nak kembau? Serius lah. Okey. Kita nak bagi bawa dua-dua. Tiga kan dah. Awak tanyalah mak saya macam mana dia bawa adik saya ni. Pengorbanan seorang ibu kan bila melahirkan kembau dalam masa yang sama kan. Habis macam mana kita nak cam mana yang abang, mana yang adik? Macam biasanya doktor akan tandakan. Tak ada dik, tak ada tanda-tanda. Ingat apa? Kita beli burger kita tanda itu. Ayam daging. Ayam daging. Okey, jadi terlalu santai podcast ni. Sedikit latar belakang tentang keluarga DJ Mel. Dan awak memang tinggal di Melaka lah. 04 original kat Melaka. Okey. Itu sedikit mengenai DJ Mel. Terima kasih untuk anda yang menonton di live kita Melaka FM. Dan ramai dah ni yang masuk. Terima kasih juga yang kita tapping. Kalau ada soalan yang nak ditanyakan untuk DJ Mel, boleh je komen dekat bawah. Okey. Jadi kita berehat seketika. Dah berehat dah? Belum lagi. Kau lagi? Nak tanya sekolah ke pun tak nak? Itu nanti. Itu set yang kedua. Kan saya dah bahagikan. Awak dah susun? Saya dah ni lah tadi. Oh ya ke? Habis kita nak buat apa ni? Kita menyanyi. Ya. Serius lah? Tu nyanyi Okey, boleh. Saya ikut awak lah. Awak host kan? Saya ikut. Awak kena ikut saya. Berani awak membantah permintaan saya tak berani. Okey, jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Acik Nana, Paling Comel. Kenapa awak pilih lagu tu pertama? Sebab saya paling comel. Yelah, dia comel tak? Ya, comel. Cantik tak? Tak boleh nak jawab, dik. Tiada ku sangka bola-bola api seluruhnya kecil telah menjadi besar. Begitulah jua harapan padamu yang sedulunya kecil telah menjadi besar. Biar saja aku jadi penggantinya di sisimu, kau yang cantik. Sopan santunmu paling comel di hatiku. Ku
tahu kau diluka oleh teman lama. Pertama kali aku mengenalmu, kau selalu tersenyum padaku, begitulah juga bola-bola api, maraknya cinta aku padamu. Kau yang baik, sopan santunmu paling comel di hatiku. Ku tahu kau diluka oleh teman lama. Ya saja aku jadi penggantinya di sisimu, kau yang cantik, sopan santunmu paling comel di hatiku. Ku tahu kau diluka oleh teman lama. Ku tahu kau diluka oleh teman lama. Tiada ku sangka bola-bola api yang sedulunya kecil dalam menjadi besar, begitulah juga harapan padamu yang dulunya kecil telah menjadi besar. Boleh saja aku jadi penggantinya di sisiku, kau yang baik, sopan santunmu paling comel di hatiku. Ku tahu kau diluka oleh teman lama. Ku tahu kau diluka oleh teman lama. Wow. Okey. Comel ke? Comel sangat. Itulah persembahan pertama daripada kami. Okey. Semoga terhibur semuanya. 84 mata yang memandang. Terima kasih. Terima kasih semua. Bantu kita tapping. Kita nak menyapa sekejap lah kawan-kawan kita yang baru join kan. Kita ada Kak Wadia. Ada DJ Ain. Oh, DJ Ain. Ada Kak Zura and the gang. Keluarga Pak Aim di Bendang pun ada ni, Mel. Oh, sedap. Apa yang sedap? Makanan. Makanan kat situ. Warung tu sedap. Kita ada username Joker, Kak Nani, Hai Joker, Dewan, Hafizul, Fahmi, Desil dan ramai lagi lah kawan-kawan kita yang berada di sini. Terima kasih banyak-banyak menyokong podcast Gasak Kaula yang bersiaran secara langsung setiap hari Isnin dan juga Selasa pukul 3 petang hingga pukul 4 petang. Kita memang istimewa tau Mel, sebabnya orang lain buat podcast rakaman, tapi kita buat podcast secara live. Betul. Jadi semuanya spontan. Okey. Kalau tadi kita dah kenal ya latar belakang diri Mel, nama, tempat tinggal, umur, adik-beradik semua kan. Jadi kita nak tahu jugalah perjalanan pelajaran. Dari awak tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, diploma. So saya nak cerita ni. Cerita dari tadika, awak tadika dekat mana Mel? Peringkat awalnya saya di Tadika Kemas dekat Taman Mas Merah. Waktu tu saya duduk kat situ. Lepas tu saya mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Gangsa. Sekolah Kebangsaan Gangsa dari tahun 2003 hingga 2008. Dan selepas tu saya pergi ke pendidikan menengah pula di Sekolah Menengah Kebangsaan Durian Tunggal.
SMK Duran Tunggal lah. Dari tahun 2009 hingga 2013. Jadi saya SPM batch tahun 2013 lah. Dan saya melanjutkan pelajaran di IPTA di Politeknik Merlimau Melaka. Jadi secara keseluruhannya saya tak keluar. Saya memang dekat Melaka je lah. Cuma waktu tu semester 4 saya praktikal di Seremban 2 Auckland Center. Dekat tu saya keluar sekejap lah. Selama 6 bulan. Masa awak sekolah rendah kan, pelajaran yang paling awak suka apa? Oh, ni direct ni pelajaran saya pun tak tahulah nak cakap. Mata pelajaran Mungkin Inggeris kot. English Inggeris. Walaupun saya tak fluently speaking in English, but I love to learn English. Kenapa? Adakah disebabkan cikgunya ke? Tidak, because I love to speak English. So maybe I love English subject. You try one word. One word. I love you. Kau ni mang. Kata ramai spontan. Kata spontan. Kata spontan. Kata spontan. Okay. Itulah dia. Present. Present sini. Okay. Okay. Okay, nampaknya Mel suka berbahasa Inggeris. Pada itu sekolah rendah lah kan? Okay. Sekolah rendah. Sekolah menengah pula. Awak aliran apa? Saya waktu tingkatan 4 ambil kelas ekonomi asas. Ada 2 subjek je yang saya ambil yang tambahan. Ekonomi asas dan juga prinsip perakaunan. Ekonomi rumah tangga tak ada? Kalau awak sudi kalau awak sudi okey lah. Adalah ekonomi rumah tangga tu. Subjek tambahan lah. Tambahan. Okey, apa tu? Ada lagi? Okey, kita ramai guru-guru besar yang boleh mengajar kita ekonomi rumah tangga. Sebab mereka lebih berpengalaman. Nanti saya menuntut ilmu dengan diorang. Jangan risau. Okey. Okey. Jadi awak aliran akaun lah. Ya, betul. Perakaunan kan. Tapi dalam waktu sekolah menengah, yalah, kadang-kadang kita aliran akaun tapi tak semestinya kita suka subjek tersebut. Betul. So awak dalam apa tu kiranya aliran akaun tu, awak suka tak subjek perakaunan tu? Tak sangat. Tak berapa lah. Ekonomi pun tak sangat. Jadi saya ambil itu sebab dia lah naik SPM kan. Itu je lah. So subjek yang dalam sekolah menengah yang awak suka? Tak ada sangat lah. Tak ada? Mungkin bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Awak tak suka belajar Tak suka belajar. Awak aktif sukan tak dulu? Tak pun sangat. Tak suka? Tak juga. Awak pergi sekolah buat apa? Untuk memenuhi masa lapar. Itu saja. Okey. Okay, tuition pun tak pergi? Tuition tak ada. Sebab saya ni biasa-biasa je. Jadi janganlah contohi Mel ya. Ya, jangan contohi saya waktu saya bersekolah. Dia pergi sekolah sekadar memenuhi masa lapang. Untuk ambil SPM. Contohilah saya. Awak? Dekati dadah. Jauhi dadah. Dekati saya. Cut. Saya tak nak buat lah podcast ni. Boleh tak? Okey, itu perjalanan DJ Mel. Ya. Sehingga sekolah menengah. Ya. Kemudian awak sambung diploma. Diploma saya ambil pengkhususan diploma pengurusan acara, event management. Di singkatan DEV. Event management lah. Event management. Di dekat Politeknik dia ada 4 ke 5 jabatan kot. Jabatan kejuruteraan mekanikal, lepas tu jabatan perdagangan, saya jabatan pelancongan dan hospitality. JPH lah. Jadi kat JPH tu ada diploma hotel catering, diploma pelancongan, lepas tu dengan saya punya course lah, diploma pengurusan acara di event management lah. Okey. Macam mana awak boleh sambung course tu? Disebabkan dulu kat UPU kita boleh pilih 5 tak silap saya. Jadi atas tu saya pilih mechanical, lagi 2 tu saya pilih pelancongan dan juga event management. Waktu tu saya tak tahu pun apa event management tu, saya main pilih je. Jadi event saya letak kat UPU paling bawah sekali, nombor 5. Tapi yang paling bawah tu yang saya dapat. Politeknik Merlimau lah. Rezeki lawak. Betul. So 4 flat lah. Tidaklah. Tapi 3 lah. Adalah 3 tu adalah 3 point lah. 3 something tu adalah. Kita ni biasa-biasa je. Pernah dapat anugerah dekan tak? SEM 6. SEM 6 dapat anugerah sebab dekan. saya batch akhir yang berada SEM 6. Dia macam ni, saya punya batch SEM 6 praktikal, tapi saya punya course tu adalah praktikal pada SEM 4. Jadi yang masuk dengan saya tahun 2014 tu diorang SEM 6 praktikal. Jadi saya masih lagi berada di situ sebab saya dah praktikal SEM 4.
Jadi untuk anda kan yang mungkin nak tanyalah pengalaman bila sambung kos event management ni kan, bolehlah bertanyakan pada DJ Mel. Sebab kadang-kadang Mel, adik-adik kita ni tak tahu tau kos tu dia macam mana kan. Jadi mereka perlu cari rujukan. Perlu cari senior-senior untuk sambung pelajaran. Boleh. Kalau ekonomi rumah tangga jangan tanya Mel. Memang habis. Saya bujang lagi. Cuma belum berpengalaman. Yang saya boleh kongsikan waktu saya ambil event management tu, dia kita belajar semua. Kita belajar marketing, account pun ada. Jadi sebenarnya dia mendidik kita untuk menjadi macam untuk buka satu syarikat event lah, event company. Sebenarnya kalau kita belajar dekat Politeknik Merlimau tu, kat mana-mana je lah, event management tu dia ajar kita macam ni kita nak buka company. Sebab kita belajar marketing, sales semua tu kita belajar. Awak masih kontak tak dengan kawan-kawan? Masih ada. Dari sekolah rendah ke? Sekolah rendah ada, yang kat Politeknik ada. Kenapa ya? Masih kontak lagi ex awak dulu? Tak ada, saya tak ada ex. Saya belajar tu mak saya cakap belajar jangan bercinta. Belajar. Betul-betul belajar lah. Saya belajar. Saya tak ada cinta. Boleh percaya ke? Tolonglah percaya. Tolonglah. Okey, Dewan kata bukan biasa-biasa DJ Mel ni, kan? Pengalaman tu sebenarnya mengajar kita erti kehidupan. Betul. Okay, kan? Okay. Kadang-kadang kita ambil kos tak sama dengan kerjaya kita yang sekarang. Macam awak lah. Awak ambil event management, tapi awak sekarang bekerja sebagai penerbit rancangan dan juga DJ, juruhebah. Jadi kerjaya dengan kos belajar kita tu agak lain. Dia nak kata agak lain pun tidak. Dia ada bersangkut paut sikit lah. Masih ada lagi lah. Walaupun saya tak buka syarikat event, tapi macam saya buat program-program, jadi penerbit untuk program. Jadi dia berkait jugalah. Berkait jugalah sebab event kan, program kan. Sebab kadang-kadang kita buat event kan. Jadi adalah awak menggunakan ilmu yang awak belajar time diploma dulu untuk awak aplikasikan. Contohnya program-program saya lah. Program-program itu tak jadi. Contohlah dah mula besar buat. 2 tahun lepas saya buat kat SMK Kerubung program aspirasi merdeka. Jadi saya penerbit kan. Jadi saya implementkan tu lah. Macam mana dari segi kertas kerja, macam mana buat bajet, nak minta kelulusan, lepas tu kita nak dapatkan sekian-sekian prop kan. Macam tu lah lebih kurang untuk kita create content program tersebut. Jadi sedikit sebanyak berkait rapat lah dengan apa yang saya belajar. Kak Zura kata budak skema. Betul? Saya budak skema. Dia budak skema. Saya budak skema. Jadi terima kasih untuk anda yang menonton kita di live TikTok Melaka FM. Yang baru join, anda bersama kami dalam podcast Gasak Kaula. Dan saya DJ Lia. Saya DJ Mel. Kita dalam podcast Gasak Kaula. Okey. Kita berehat seketika. Berehat? Kita nak nyanyi lagi. Saya sukalah menyanyi-nyanyi sebab kita tak pernah pergi karaoke tau Mel. Kita tak pernah pergi karaoke. Jadi kita kena menggunakan, kita kena memanfaatkan masa yang ada ni, peluang yang ada untuk kita berkaraoke. Jadi lagu apa Mel? Ni disclaimer saya ni tak hafal sangat lagu ni. Saya nyanyi je. Agak kalau macam kabut tu sikit, minta maaf lah ya yang tengok. Saya cuba. #bro cuba. Go. I'm yours. Tap screen guys. Dah 50,000 Terima kasih banyak-banyak. Bro cuba Mantap guys. Well, you done me, you better felt it. I tried to beat you, but you're so hot and I melted. I fell right through the cracks, and I'm trying to get back. Before the cool down run out, I'll be giving my best. This and nothing's gonna stop but divine intervention. I requisite to make my turn, to win some or learn some, but I won't hesitate no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your place, damn, you're free.
Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We just one big family, and it's our God for second right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Want to come scooch over closer, dear, and I will never your ear. Super baba boom boom boom. Whoa, I've been spinning way too long, shaking my tongue in the mirror and bending over backwards till you start to see clearer. But my breath popped at the glass, so I drew in your face and I laughed. I guess what it was saying is there ain't no better reason to read yourself a bad and this and just go with the season. This what we aim to do. I would name this without you, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. All one man see like me. Open up your plans to damn you're free. Look into your heart and you will find the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate, cause our time is short. This is so fate. I'm yours. Thank you. Okay Okay. Wah. Speaking You speaking London Yeah, that's speaking. Oh, Kak Zura kata amazing. Amazing, thank you Kak Kak Zura. Nani kata mantap man. Thank you Kak Zura, thank you. Awesome man. Alright, thank Cik you. Fiza kata Cik Fiza terbaik DJ Mel. Thank you Cik Fiza, thank you. Siti Nur Semaya kata terbaik. Wow, terima kasih. Kak Nani kata sedap lah Mel yang ni. Ya ke? Nak lagi? Jangan. Kejap lagi Kak Nani. Dia kata terus tak kenal bila dah nyanyi. Oh ya ke? Bukan DJ Mel. Oh ya ke? Habis apa? Jason Mel. Memel. Alah comel-comel. Okay. Terima kasih untuk anda yang baru saja join live TikTok Melaka FM. Okay. Kita dalam podcast Gasak Kaula. Ya, mantap guys. Siaran secara langsung setiap hari Isnin dan juga Selasa pukul 3 petang sehingga pukul 4 petang. Ya, betul. Dan sekarang kita telah pun mencapai 67,000 okay, guys, tapping screen. Terima kasih banyak-banyak. Kita menunu ke 200k petang ni insya-Allah. Tapi kita pergi dulu ke 100k lah. Betul. Okey. Terima kasih untuk anda yang berada di sini. Kalau ada soalan nak ditanyakan pada DJ Mel, mungkin ada lagi yang nak mengenali DJ Mel, komen saja di ruangan live TikTok Melaka FM. Saya akan bacakan. Okey. Oh ya. Saya akan bacakan. Sebab awak memang tak boleh duduk diam. Bukan, awak tak ada soalan dah ke? Awak dah tak ada soalan? Ada. Ada. Ingat tak ada. Okey. Kau ni bagilah aku goreng dulu bang. Okey. Kalau tadi kita dah tanya mengenai latar belakang DJ Mel, pelajaran DJ Mel. Sekarang ni tentang kerjaya Mel. Okey. Bila awak dah habis diploma, macam mana awak boleh teruskan kerjaya awak dalam bidang ini? Okey, sebelum saya bagi tahu apa yang saya kerja dulu sebelum kerja RTM, waktu semester 2 2015 saya ada buka SPA. Okey, saya ada mohon lah macam-macam jawatan saya mohon dan antaranya adalah penerbit rancangan. Okey, tahun 2015 Okey. Dan lepas dah habis belajar tahun 2017, saya dapat email untuk pergi ke RTM Johor. Waktu tu ada uji bakat lah. Uji bakat lah. Jadi saya naik bas, saya tidur kat satu malam kat Lakin, lepas tu saya pergi RTM Johor. Sorang-sorang. Okay, lepas tu saya pergi ke RTM Johor untuk sertai ataupun pergi ke uji bakat tu lah. Yang dikendalikan oleh SPA tu lah. Dan waktu tu lah saya ingat lagi yang buat ujian bakat dan suara saya adalah Haji Zazmi Zaid.
Waktu tu. Tapi saya tak kenal sangat dia. Waktu saya tak intuit sangat dengan RTM. Tapi saya ingatlah dia. Dan sebulan lepas tu saya dapat putusan saya lulus. Dan terus ke ujian bertulis dan terjemahan dekat RTM Johor juga. Jadi waktu tu saya pun macam biasa saya pergi naik bas, tidur malam satu malam kat Lakin, pergi RTM Johor dan jawab lah ujian bertulis dan terjemahan tu. Dan sebulan lepas tu saya tak lulus tau. Tapi diletakkan saya sebagai calon simpanan. Calon simpanan. Memang awak sebagai simpanan je, Mel. Ya, substitute lah kan. Macam awak simpan saya. Simpanan lah kocek. Lepas tu tu ceritanya calon simpanan tahun 2018. Bulan 3 saya dapat tahu saya jadi calon simpanan. Dan saya kerja di swasta lah, TM Vets. Saya menjadi customer service professional ataupun CSP. Yang jawab call tu. So siapa-siapa yang mungkin pakai internet kat rumah, TM lah khususnya, yang akan dial 100 tu, yang ada customer service angkat call tu, yang kita call tu customer service lah. Itu saya kerja kat situ lah. Selama beberapa bulan lah. Jadi antara pengalaman saya kerja kat situ adalah kerja kat situ 9 jam setengah. Dan kerja dekat situ dia memerlukan kita untuk jangan marah customer bila customer call. Sebab saya pernah dia dapat customer yang dia macam ni, kalau customer dia akan marah, dia tak marah kita sebenarnya, dia marah servis yang dia dapat tu. Sebab report dia dah buat tu banyak-banyak kali dan tak selesai. Dan saya waktu tu dapat terus angkat call, dia cakap bab 1, aku punya masalah tak selesai lagi. Macam tu. Saya akan terus macam tu. Kalau berdasarkan pengalaman awak ni, Mel, bermakna awak dah banyak kali pernah kena block, betul tak? Sasanya awak yang block saya lah. Tapi yang pasal punya call tu tak adalah block. Cuma dia orang marah saya, bukan marah saya lah, marah sebab servis yang dia dapat tu tak baik lah, dan dia orang dah buka report dan tak selesai lagi. Tapi yang bestnya kadang-kadang kalau kita dapat selesaikan masalah customer, bila customer tu call, dia puji kita lah, dia compliment kita, cakap terima kasih Encik. Kembang lah. Mestilah, sebab QA tap kita punya call tu, QA dengar. So bila QA dengar call tu, kita akan dapat macam extra mark lah untuk kita punya KPI. Sebab kerja situ memerlukan KPI yang sangat-sangat tinggi. Kalau tak, nanti kita kena pergi training balik. So kita kena maintain KPI kita untuk kita menjadi CSP yang bagus lah. Jadi bila awak bekerja sebagai customer service ni, banyak menguji kesabaran awak. Betul. Dekat situ dia cakap kita jangan marah orang. Kita tak boleh marah orang. Kita kena selesaikan dia, kita kena selami hati dia lebih kurang. Sebab dia bukan apa, sebab dia punya masalah tu tak selesai, dia buka report banyak. Sebab kadang-kadang kalau kita, contohlah kalau awak call kan, awak ni jenis caller yang bermasalah, yang selalu marah. Dekat sistem tu dia akan tulis customer behaviour. Kita dah tahu. So bila pop up nama awak, so dia akan tulis customer, contoh Nurul Sazana, customer behaviour. So kita dah tahu, dia customer yang selalu marah-marah. Jadi kita kena bersiap sedia. Kita nak tahu dia memang akan marah kita. Jadi kita kena maintain mood kita lah, supaya kita tak marah dia balik. Sebab bila kita marah dia, kita kat situ salah lah sebenarnya. Ini macam in reality ya? Ya, memang awak suka marah saya juga. Awak memang betul-betul contohkan saya. Memang awak suka marah saya, jadi saya ambil contoh dengan awak lah. Lebih kurang macam tu. Jadi saya kerja dekat sebagai customer service professional lah. Nama dia customer service professional, ataupun singkatan dia CSP. Kita berbalik pada SPA tadi kan? Awak memilih untuk jawatan penerbit rancangan. Macam mana awak boleh tahu tentang jawatan tersebut? Adakah kawan-kawan awak suggestkan untuk mohon jawatan tersebut, ataupun awak ada saudara mara, kenalan, senior-senior? Secara jujurnya saya tak tahu penerbit rancangan tu apa waktu tu. Saya main pilih je. Waktu tu saya dapat banyak temuduga, pembantu muzium pernah, pentadbir kerani semua pernah. Jadi semua tak lepas lah. Yang saya cakap tadi tahun 2018 tu, SPA tu, calon simpanan. Tahun 2019 bulan 3 saya dapat surat datang rumah. Surat tu dah sampai rumah, dan saya dilantik sebagai lantikan tetap lah untuk jawatan penerbit rancangan grade B19. Apa perasaan masa tu? Happy sebab saya ingatkan dah tak jadi, tak dapat tau, sebab dah setahun. Sebab tempoh calon simpanan tu, tak silap saya lah, yang kalau betul, kalau salah betul saya, 1 tahun. Bila dah 1 tahun dia akan luput. Jadi saya ingat saya tak dapat.
Dan saya happy lah waktu tu. Jadi mungkin ada nasihat daripada awak untuk kawan-kawan kita kan, adik-adik kita yang nak mohon SPA kan. Mungkin mereka rasa macam dah setahun dah give up lah, cari kerja lain lah, dah tak payah mohon. Dia macam ni, dia bergantung pada rezeki juga, Lia. Dia bergantung pada rezeki juga. Tapi apa pun jangan berputus asa lah. Dan jangan lupa untuk doa lah. Dan minta mak untuk doakan. Itu antara yang paling doa penting ibu lah. adalah sangat penting ya. Ya, betul. Itulah dia. Sedikit lah perjalanan kerjaya di Jemel. Ya, saya. Okey. Kejap lagi kita sambung lah pasal RTM tu. Kita sambung. Kita nak nyanyi dulu ke apa? Nak sambung? Sebab kita ditekan-tekan untuk nyanyi ni. Oh, ya ke? Kita ditekan-tekan untuk nyanyi di belakang tabir. Okey, jom kita nyanyi lah. Lagu apa ya? Okey. Ke awak nyanyi, awak nona-nona? Saya boleh berehat. Nona-nona. Nona-nona. Okey, nona-nona. Tapi macam laju sangat je kita nyanyi. Nanti kita macam kena standby lagi satu lagu bang. Tak apalah, awak kan suka nyanyi. Lagu intim okey tak? Ya Allah, lagu nasyid. Okay, tapping guys. Nona, zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Bajunya pendek, bertambahlah jarang. Itu menjadi hati gembira. Nona, zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Bajunya pendek, bertambahlah jarang. Itu menjadi hati gembira. Nona, jangan bikin keliru, tidaklah kena Cina Melayu. Pipinya merah, pula disapu, sekarang sudah jadi tak tentu. Nona, zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Bajunya pendek, bertambahlah jarang. Itu menjadi hati gembira. Nona, zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Bajunya pendek, bertambahlah jarang. Itu menjadi hati gembira. Nona, zaman sekarang tak boleh ditegur, tak boleh dilarang. Bajunya pendek, bertambahlah jarang. Itu menjadi hati gembira. Dalam dunia banyak musuhan, banyak yang jadi perkara tak sopan. Dalam dunia banyak penggoda, banyak yang jadi rosak binasa. Bikin keliru, tidaklah kena Cina Melayu. Pipinya merah, pula disapu, sekarang sudah jadi tak tentu. Sekarang sudah jadi tak tentu. Sekarang sudah jadi tak tentu. Okey tak saya nyanyi? Okey sangat. Sedap tak? Sedap. Sedap okey. Berani kata tak sedap? Okey. Okey, terima kasih semua. Saya dah dapat 100,000 like. Weh? Serius ah? Alhamdulillah, terima kasih Weh. guys. Thank you guys. Tapping guys. Sebab Lia nyanyi. Sebab awak nyanyi dapat 100,000 tau. Diorang belum dengar lagi kita nyanyi lagu Kasih Kekasih Intim. Jangan. Kita tak praktis lagi tu. Jangan. Kau pernah dengan Abang Asri nak main lagu nasyid ke? Okey. Tadi kita dah berkenalan ya mengenai DJ Mel. Latar belakang, pelajarannya, kerjayanya, macam mana boleh masuk dalam bidang penyiaran ni kan. Okey. Jadi sepanjang awak di RTM,
Kita nak tahu pencapaian paling terbesar yang pernah awak dapat. Pencapaian kalau cakap pasal pencapaian ni, anugerah Perkhidmatan Cemerlang lah, APC tahun 2023. Alhamdulillah dapat rezeki kat situ. Itu pencapaian selama saya dah 6 tahun bergelar sebagai penjawat awam. Tahun ni tahun yang ke-6. Tahun yang ke-6 lah. Tahun yang ke-6. Maknanya kalau awak ada anak awak dah tahun depan dah masuk darjah 1 lah. Darjah 1. Kalau lah. Itu cerita kalau. Okey. Jadi awak pernah mendapat APC. Ya. Dan sebagai penerbit rancangan. Ya. Program yang terbesar ataupun yang awak rasa aku bangga betul buat program ni. Program apa? Saya rasa semua program yang saya jadi penerbit, saya rasa saya bangga. Sebab apa? Sebab yelah kita ditanggungjawabkan untuk melaksanakan program tersebut. Bagi saya, semua yang saya buat dari tahun pertama sampailah tahun ke-6 ni, saya banggalah sebab saya dapat laksanakan dengan jayanya. Sebab dalam event yang saya belajar waktu dekat Politeknik, kalau kita rancang daripada A sampai Z, mesti akan ada sedikit orang kata apa, kekurangan. Mesti ada sebab kita tak sempurna, manusia tak sempurna. Jadi kita nak buat event pun tak sempurna. Kenapa awak gelak? Okey. Jadi saya rasa walaupun kata ada orang kata susahnya macam kesukarannya, tapi kita dapat laksanakan program tersebut sehingga akhirnya. Dan antaranya lah saya pernah buat macam tahun lepas lah, paling mencabar sebab kita nak buat program dekat sekolah Henry Geni. Okey. Sekolah Henry Geni tu susah kita nak masuk. Pada mulanya saya agak macam was-was, boleh ke tak boleh ni. Dan saya kontak dengan Jabatan Penjara macam mana kita nak buat. Jadi kita ikutlah macam mana tata cara dia yang betul, sehingga kita dapat melaksanakan program dekat sekolah Henry Geni Teluk Mas. Awak ambil masa berapa lama untuk rangka program tersebut? Saya rasa dalam 2 bulan lebih macam tu. 2 bulan lebih macam tu. Dan saya juga nak berterima kasih kepada pengarah penyiaran Melaka, Puan Siti Nurbaini, dan juga pengurusan lah, kerana memberi peluang dan juga ruang untuk melaksanakan program ini, dan memudahkan jugalah untuk program ni. Dan untuk pengetahuan semua, untuk masuk ke sekolah Henry Geni, kami yang buat program pun tidak dibenarkan bawa telefon, tidak dibenarkan bawa wallet. Kena letak semua jam tangan semua. Patutlah masa tu saya call awak tak jawab. Awak simpan sampai sekarang benda tu. Disebabkan itu, dan macam mana kita nak communicate, nak bagi program tu berjalan. Jadi saya rasa paling mencabar adalah yang itu. Dan yang best saya juga itulah, sebab yelah kita tak boleh nak communicate on telefon kan. Jadi macam mana kita nak run through yang kita dah buat susun RO tu, running order tu, sampai ke habis. Tapi Alhamdulillah berjaya. Tapi awak macam mana? Tak ada telefon macam mana? Kita kena basi syarat lah. Lebih kurang lah basi syarat pun boleh berlari sana sini, macam itulah. Ketat jugalah kan. Betul. Jadi itu antara cabaran paling besar lah sepanjang awak buat program. Betul. Tahun lepas program lah, tahun lepas. Dan adakah itu antara pengalaman yang paling manis, yang paling awak tak dapat paling manis pun tahun ni lah. Tahun ni saya dapat jelajah satu Malaysia. Semenanjung Malaysia lah. Waktu jelajah Ramadan, awal tahun, Ketua Bahagian Rancangan jumpa saya 3 minggu 3 minggu lebih kurang. Tapi awal tahun bulan Januari, Ketua Bahagian Rancangan jumpa saya. Siapa namanya? Encik Izwan Mokhtar. Jumpa saya Mel, standby bulan puasa, kena round satu Semenanjung lah. Okey. Sebab apa KBR bagi tahu awal? Sebab takut awak pergi honeymoon. 3 minggu. Kenapa awak keluarkan benda tu ya? Masuk balik. Saya dah berjangkit je. Lebih kurang. Jadi yang paling manis saya rasa tahun ni, sebab saya dapat pusing satu Semenanjung. Walaupun dalam bulan puasa, saya rasa kalau saya tak bercakap dengan bos saya akan pergi, saya rasa sampai bila saya tak akan pergi pusing satu Semenanjung lah. Sebab negeri yang saya tak pernah pergi adalah Pulau Pinang dan juga Kedah. Perak dah pernah pergi. Pulau Pinang, Kedah. So sekarang ni jadi, satu Semenanjung awak dah pergi pusing lah. Jadi 2 negeri je dah saya tak pergi lagi, Sabah dan juga Sarawak.
Dan seronok kan bila dapat berkenalan dengan DJ-DJ lain juga. Betul. Awak ada pergi setiap RTM ke? Tak semua program dekat RTM, semua kat luar. Tapi macam RTM Place pergi, RTM Perak pergi, RTM Kelantan saya tak pergi sebab dia buat kat luar. Tapi saya pergi ke negeri tersebut lah untuk bersama-sama sertai jelajah Ramadan di setiap negeri. Menjelajah. Jelajah lah. Okey. Selain daripada program-program untuk yang segmen-segmen di radio, awak pernah menerbitkan rancangan apa? Dekat radio? Dekat radio sekarang ni adalah rancangan La Khabar lah. La Khabar. Rancangan bahasa Arab. Yang mana mungkin tahu Melaka kalau sebut Lahabau tu macam kasau sikit kan. Betul? Tapi tak. Rancangan tu dia sebenarnya dari bahasa Arab, tiada khabar. Tiada khabar. Jadi kita ambil inisiatif sebab kita negeri Melaka kan. Jadi kita wujudkan program yang bernama La Khabar dan pengkhususan untuk komunikasi asas bahasa Arab. Dah berapa tahun dah, Mel? Saya tak ingat, lebih kurang tahun 2021 2022 juga. Dah 4-5 tahun je lebih kurang. Macam mana awak boleh timbulnya buat La Khabar tu? Okey, pengurusan yang lama lah. Dan mengenali PI ni pun baru lagi sebab saya pun kerja tahun 2019 2020 baru saya kenal PI. Dan PI ni bekas DJ kat sini dulu. Dan dia pun belajar bahasa Arab. Dan waktu tu pengurusan lama cakap nak wujudkan satu rancangan bahasa. Dah selalunya macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris tu dah common biasa. Jadi nak wujudkan satu rancangan bahasa Arab. Dan kebolehan PI itu kita gunakan sebagai tetamu jemputan kita, personaliti undangan untuk kita wujudkan rancangan bahasa lah di Radio Melaka FM. Jadi lebih kurang 4 ke 5 tahun lebih kurang lah awak dah terbitkan La Khabar. Sebutkan 3 perkataan bahasa Arab yang awak ingat. 3 tidaklah. Saya sebut ni, Ana uhibbuki jidan. Wah. Tahu tak? Tahu maksud dia? Awak tahu kan? Tahu. Apa dia maksud dia? Ana uhibbuki jidan. Maksudnya? Pandai awak Ki dengan kau awak dah tahu biasa. Dah tahu dah tahu dah ni. Okey, maksud dia saya suka awak sangat-sangat lah. Saya sebenarnya awak sebut translation dia tu. Tapi awak dah tahu bezakan Kika tu. Itu satu pencapaian yang terbaik lah. Sebab ada orang bila belajar bahasa Arab, dia masih tak dapat bezakan antara muzakkar dengan muannas, antara lelaki dan perempuan, banyak dengan sikit. Betul. Kan. Jadi maknanya sepanjang 5 tahun awak dah terbitkan rancangan La Khabar tu. Maknanya awak dah berjaya lah juga. Berjaya tu berjaya jugalah. Tapi kalau awak suruh saya cakap bahasa Arab, memang cloud lah cerita dia. Memang cloud lah cerita dia. Tapi untuk anda yang mungkin baru je masuk kat live TikTok kita ni, kalau nak belajar komunikasi asas bahasa Arab, boleh dengar Melaka FM. Betul. Setiap Jumaat. Dan beberapa minggu yang lalu ni pun kita rehatkan cikgu kita. InsyaAllah minggu ni dia akan kembali. InsyaAllah. Kita sama-sama doakan kesihatan yang baik untuk PI kita, untuk cikgu kita, supaya kita dapat lagi belajar komunikasi asas bahasa Arab setiap hari Jumaat, Mel. Ya, betul. Pukul 5.30 petang sehingga pukul 6.30 petang. Ya, benar. Time tu lah kita nak layan lagu-lagu Arab. Kita nak belajar komunikasi asas bahasa Arab, perkataan-perkataan asas. Kita tak belajar apa yang detail-detail. So kan tak. Sebab kita belajar yang asas macam bab kata PI, kalau kita nak belajar detail tu kita kena masuk kelas. Betul. Dan kalau belajar kat radio ni sebenarnya dia tak boleh nak bagi yang keras. Kalau dia ajar yang keras, saya dekat konti tu pun keras juga. Apa benda datang disebut ni, saya pun agak keras. Jadi saya cakap PI jangan ajar yang keras. Yang lembut lah. Lembut je, yang mudah faham je. Okey. Terima kasih untuk anda yang menonton kita sekarang ni. Hafizul kata DJ Mel ajar saya bahasa Arab. DM saya, DM saya, DM Okay. Desai kata tak tahu cakap bahasa Arab, yang tahu makan nasi Arab je. Sedap tu, ya Allah. Lapar. Kak Nani kata terbaik bahasa Arab. Yalah. Sebab bahasa Arab pun salah satu bahasa yang sebenarnya patut untuk kita belajar. Benar kan? Selain bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Mana tahu awak pergi umrah ke kan, nanti rezeki awak pergi umrah. Halal. Itu yang saya tahu dekat sana. Kalau kita pergi sana, dia sebut halal. Nanti dia bagi. Dia bagi free. Okey, terima kasih untuk anda yang bantu kita tapping 130k. Terima kasih guys. Kita perlukan lebih kurang 70k lagi untuk kita melengkapkan misi kita pada hari ini. Betul. 200k insya-Allah. Jadi macam ni kita nak borak lagi, kita nyanyi. Kita nak menyanyi lah, Mel. Nak menyanyi lagu apa? Ya. Saya rasa lagu apa? Lagu awak lah, Hapus Aku. Niji. Awak tak nak bercakap Dia tak cakap, dia suruh kita nyanyi guys. Mantap guys. Tapping guys. Thank you korang. Saya nyanyi tau, suara tak apa sedap ni. Saya try je Hashtag bro cuba.
Hapus aku, Niji. Tapi saya tak nak hapus awak. Kenapa? Gede. Terima kasih semua. Tap screen guys. Tap screen guys. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau ungkapkan, dan kita kan bicara dengan hatiku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau hentikan, dan kita kan bicara dengar jiwaku. Buang semua puisi antara kita berdua. Kau bunuh dia, sesuatu yang ku sebut itu cinta. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Terima kasih semua. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Terima kasih. Itu dia persembahan daripada DJ Mel ya. Ya, saya. Hapus aku. Kak Wadia kata Ya, saya. Mel nyanyi dengan penuh perasaan lah. Ya ke? Saya sebenarnya segan-segan sebenarnya ni. Kenapa segan-segan? Saya tak tahu kenapa. Saya Alah, segan dekat sikit. bilik rancangan awak nyanyi terpeki terlolong macam tu tak segan pula. Itu lain. Itu orang tak nampak. Ni orang nampak. Berapa Okey. mata memandang ni? 61. Terima kasih. Terima kasih semua. Kak Nani kata sedap suara Mel. Lepas ni DJ Lia pula. Ya, lepas ni DJ Lia lah. Okay. Desir kata tepuk. Kak Wadia kata relax Mel. Desir kata tenang-tenang Mel. Abdul Rahim, selamat petang Melaka FM. Terima kasih. Kak Wadia kata padu mantap suara Mel. Desir kata nampak kejujuran Mel dalam lagu ni. Mungkin saya diam tu, mungkin kejujuran tu nampak kat situ lah kot. Mungkin lah. Hafizul kata boleh jadi artis.
Ya ke? Kak Bit kata sedap suara Mel. Oh Kak Bit. Okay, salah anak Kak Bit Dah tunang lah. Oh ya ke? Awak Kak ni. Bit. Mana Kak boleh Bit. kacau tunang orang? Tak boleh okay. Kak Zura kata bersemut. Alamak, mungkin ada sirap tumpah agaknya tu. Sirap kat luar tadi tu. Sirap ni Sisi buat tadi. Bersemut tu. Okey. Okey. Apa lagi awak nak tahu pasal saya ni? Okey. Sekarang kita nak tanyalah perancangan awak kan. Sekarang Perancangan? umur awak 28 hari 11 bulan 28 tahun 11 bulan 22 hari. Okey. Perancangan awak untuk masa akan datang, sebab awak baru 28, belum masuk 30 lagi lah. Jadi dalam umur 20-an ni awak dah lalui pelbagai rintangan, cubaan, cabaran, pencapaian semualah. Jadi untuk tahun 30-an nanti, 30 series lah, itu yang saya tahulah, umur 30-an ni bukan umur yang mudah sebenarnya. Dekat situlah kita rasa kita dah masuk alam yang baru kan, umur 30-an kan. Jadi apa perancangan awak masa akan datang? Awak berbaki 2 tahun lagi. Berbaki 2 tahun ya. Saya pernah letaklah sasaran saya. Saya nak kahwin umur 30. Letak sasaran je letak sasaran Okey, saya letak je. Kalau ada jodoh, ada rezeki tu yelah, kita serah kepada, kita doakan yang baik-baik untuk DJ Mel. Itu je. Okey, tapi kalau tak sampai lah jodoh umur 30 tu saya teruskan je lah bekerja macam biasa. Dan saya sebenarnya kalau ikutkan umur, berpencen umur 60 kan. Kalau ni panjang umur lah. Jadi saya bukan tak nak, tapi saya nak anjakkan diri saya di satu tahap yang mungkin lebih tinggi sikit dari sekarang. Yang sekarang ni maksudnya tu, jawatan yang lebih tinggi lah. Kalau ada rezeki macam itulah. Adakah awak masih akan teruskan dalam bidang penyiaran dekat radio, ataupun awak nak cuba sesuatu yang baru dekat sekarang, TV ke? Sekarang dunia saya dengan dunia penyiaran lah. Jadi saya kalau cakap pasal radio, memang saya kalau ada diberikan kesempatan, saya nak dalam bidang radio lah. Kalau TV tu saya tak pernah lagi masuk TV, dan saya tak tahu bakat saya kat TV tu ada ke tidak. Jadi pernah terfikir tak nak masuk TV? Tidak. Awak masuk radio ni pun macam awak tak terfikir kan? Jadi betul. Kan? Sebab kalau ikutkan saya kena bertugas kat Angkasa Puri, lah. Saya kena bertugas sana. Tapi yalah, disebabkan kata rezeki kan, dapat balik negeri. Alhamdulillah. Kalau tak jumpa awak. Yalah. Kan? Itu antara asbab. Okey, lagi umur 30 kan? 30 saya letak target je lah. Letak target je. Kalau tak ada pun tak apa. Kalau paling lewat lah agak-agak kan, macam lelaki kan, biasanya dia letak umur untuk berkahwin tu agak-agak paling lewat. Umur berapa Saya tak pastilah. Macam saya lelaki kan, macam umur 33 kot, 33 macam tu. Itu paling lewat lah. Okey, contohlah kalau 33 tu awak tak jumpa jodoh lagi kan, tak dapat kahwin lagi. Adakah awak macam aku nak kahwin juga, siapa-siapa pun datang aku nak kahwin juga? Jangan situ. Kahwin ni bukan benda main-main tau. Kahwin ni kita nak hidup dengan dia. Kalau tak sampai juga tak apalah, kita lalui je lah kehidupan. Okey. Ciri-ciri wanita yang awak suka. Ni tak ada, kita bincang ni. Boleh kongsikan tak? Okey Cik Imran. Okey. Okey, ciri-ciri wanita saya nak cari yang rendang-rendang, yang rendah dari saya lah. Saya tak nak cari yang tinggi-tinggi. Saya nak yang rendah-rendah. Kenapa? Supaya awak memandang rendah. Tak, saya tak adalah pandang rendah wanita macam tu. Tersebut. Tahu, saya tinggikan lagi martabat wanita, tahu tak? Saya jaga dia. Macam mana saya jaga awak? Macam itulah. Okey. Jadi rendah lah. Yang saya suka perempuan pakai spek sebenarnya. Itu saya lah. Saya suka perempuan pakai spek. Kenapa? Saya nampak comel-comel macam tak, lebih kurang lah. Sebab kalau saya 4 mata, dia pun kena 4 mata kot macam tu. Kalau saya pakai spek macam barulah adil. Lebih kurang lah macam tu. Okey, faham. Okey. Itu saya punya rujukan je lah macam tu. Dari segi sikap ataupun perangai wanita tersebut, adakah yang garang ataupun yang manja ke? Kalau kata manja, penat pula layan manja dia. Kalau nak garang pula kan macam tak best. Marah pula kan? Dia nak yang sedang-sedang sajalah. Yang sedang-sedang yang sedang-sedang sajalah gitu. Balance. Jangan tak balance je. Okey, jadi siapa nak try Mel dekat sini kena pakai spek. Jangan. Kak Zura tak boleh. Mungkin Cik Fiza ke? Cik Fiza dia pakai spek ke? Dia pakai spek? Tak pasti. Saya tak pernah jumpa dia lagi. Saya tak tahulah.
Okey. Okay, yang rendang-rendang dan juga pakai spek. Yang penting baik akhlaknya lah. Baik akhlaknya macam awak. Asal banyak kawan ni? Entah awak. Saya tak tahulah. Main gatal. Okey, itu antara perancangan awak lah Yeah. Paling-paling lewat pun umur untuk awak menamatkan zaman bujang adalah umur 33. 33 lah, 33. Kalau tak ada, kita lalui je kehidupan. Kita jangan stres sangat fikir kahwin tak ada. Kita lalui je. Yalah. Tapi dalam masa sama kita mencubalah. Mencuba. Effort tu kan ada. Okey. Sikit demi sikit. Pernah terfikir tak nak anak berapa? La ilaha illallah. Anak tanya ya. Disebabkan keluarga mak saya ada 9 orang anak. Okey. Saya nombor 2 dari 9 orang adik-beradik. Saya tak adalah nak menjagakan anak ramai, tak ada. Seorang dua okey lah. Seorang dua okey lah. Alhamdulillah. Okey. Sepanjang awak membesarkan adik-adik lah. Saya membesarkan adik. Sama-sama membesar adik. Sama-sama membesar lah, sama-sama membesar. Sebab awak antara lelaki yang sulung. Ya. Jadi apa cabarannya dalam sama-sama membesar dengan adik-beradik? Bergaduh. Bercekau. Saya ingat kakak saya beza setahun je. Dia lahir tahun 95, saya 96. Jadi pergi kadang pergi sekolah tu, buat kerja sekolah, kadang bergaduh kita orang. Bercekau macam tu. Tapi bila dah besar ni, masing-masing dah ada tanggungjawab, dia dah kahwin apa semua kan. Jadi yalah, kita rindu zaman-zaman tu. Tapi kalau cakap pasal sama-sama besar tu, memang bergaduh lah macam tu. Biasalah adik-beradik kan. Antara adik-beradik awak ada 9 orang kan? Yang paling awak rapat nombor berapa? Kakak saya dan juga adik saya nombor 9 tu lah. Sebab nombor 9 tu dia suka pau abang dia. Yang paling bongsu lah. Suka pau abang dia, termasuklah saya. Kalau saya gaji dia dah tahu dah. Dia akan cari saya. Okay. Adik awak selalu masuk live tak? Saya tak tahu. Mungkin dia, mungkin tidak. Hai adik. Mungkin dia kat sekolah ke, saya tak tahu dia dah balik belum. Mungkin dah balik. Sekolah lagi? Umur berapa? Adik saya bongsu 16 tahun, tingkatan 4. Okey. Mungkin tengah sekolah lah kot. Dah balik. Koku. Koku hari Senin bukan hari Rabu. Dah. Awak dulu unit uniform apa Kadet remaja sekolah, KRS. KRS. Tak nampak macam KRS tak? Tak nampak Tapi sebenarnya saya nak tahu juga. Ya. Hobi awak? Hobi saya mendengar muzik. Mendengar lagu. Betul. Awak memang tak suka dengar bacaan ayat Al-Quran? Lagu juga tu. Lagu saya dengar juga. Ada lah. Lepas lagu Niji, saya dengar surah Al-Baqarah. Masya-Allah. Lepas tu sambung pula dengan lagu Niji. Genre lagu yang awak suka macam mana? Saya suka hip hop dan juga R&B lah. Nampak lah. Macam lagu Neo, lagu dan saya suka Kenny G. Siapa-siapa yang mungkin tak tahu saxophone, boleh pergi YouTube, type Kenny G, nanti dengarlah alunan Kenny G. Dia punya jiwa dia lain guys. Macam jiwa saya lain, jiwa dia lain. Jadi bila kita orang buat log edit sama-sama tu, kau letak lagu apa ni yang macam tu dah. Dia selalu kutuk lagu saya. Ya ke? Mana ada tak ada. Dan kita pernah bermasam muka ya pasal hal ni dekat on air disamakan lagu kita orang. Jangan buat masalah tu kat sini. Tapi bukan apa, kita orang gaduh pun mengeratkan lagi hubungan kita lah. Ya ke? Lebih kurang lah kan. Sebab tu kita orang rapat. Kadang-kadang dah rapat. Bila bergaduh tu lah yang lagi merapatkan kita sebenarnya. Ya. Kuah silaturahim tu semua lah. Asam garam kehidupan. Gaduh-gaduh manja kata Kak Wadia. Ya. Asrul kata terus dengar surah Al-Baqarah. Itulah. Oh ya ke? Alhamdulillah. Itu tanya DJ SS. Saya buka surah tau dekat ni rancangan. Tanya DJ SS. Okey, terima kasih untuk anda yang bantu kita tapping screen 168. Kita perlukan lebih kurang 32k lagi guys. 32k guys. Untuk kita kenakan 200k petang ni. Jom kita tapping laju-laju. Kalau ada soalan lagi yang nak ditanyakan pada DJ Mel, sebab ini eksklusif ya. Kalau dekat on air, tak semestinya kita akan jawab soalan-soalan daripada anda. Benar tu. Jadi kalau ada soalan untuk ditanya pada DJ Mel sahaja, bukan saya sebab saya host. Jadi saya mengelak dulu. Awak host rupanya. Okey. Jadi kalau nak tanya tentang diri Mel, bolehlah komen dekat bawah. Okey. Nak tanya apa lagi kan dekat DJ Mel? Kenapa misainya jarak? Saya sampai sekarang saya tak faham kenapa misai awak ada penjarakan sosial. Kalau awak tak faham, saya pun tak faham awak. Dia memang macam Memang dari dulu. Dia memang macam ni dek. Kita tak boleh nak ubah dia. Mungkin kalau ubah dia, saya kena shave kot.
Awak pernah tak cukur? Pernah licin kan tak misai? Tidak. Sebab saya rasa sepanjang saya jumpa awak dari awal perkenalan sampai ke waktu ni, saya tak pernah nampak misai awak licin. Awak kenapa tak buat tinggal misai saya? Awak kenapa tak buat tinggal misai saya? Sebab benda tu macam mengganggu saya. Kenapa mengganggu ya? Sebab dia jarak. Oh, dia jarak. Biasanya misai kita rapat kan, betul tak korang? Dia tak ada penjarakan tau. Jadi saya pelik kenapa dia punya misai jarak. Mungkin saya special kot. Sebab bila awak cakap jarak, mungkin mengingatkan awak hari-hari. Mungkin kita tak tahu. Saya tak nak lah tidur je terbayang misai awak. Tak nak lah geli. Menghajar menyadik. Okey, terima kasih untuk anda yang tapping-tapping ada lagi ke? Berapa dulang Mel? Berapa dulang? Alamak, tak terfikir lah. Mungkin mak kita tak pernah bincang lagi. Kau kita tak bincang lagi. Nenek ada tak nenek? Hai nenek Mel. Okey. Baru-baru ni kan Mel, saya ada nampak dekat status awak, awak naik sebuah e-hailing. Okey. Dan pemandu e-hailing tersebut merupakan pendengar setia Melaka FM. Betul. Macam mana awak boleh naik e-hailing tu? Awak dah tak ada soalan ke? Kereta awak rosak ke? Tidak, saya hantar kereta pergi servis. Dan waktu tu yalah, pusat servis kata jangan tunggu sebab lambat sangat. Jadi saya dah naik e-hailing. Dan kebetulan waktu saya naik tu, pendengar tu cakap patutlah waktu saya naik tu macam dia tak rupanya betul. Dia pendengar Melaka FM sebenarnya. Tapi dia tak ada selalu call lah, tapi dia dengar. Dan dia ucap tahniah sebab kita dah capai lebih dari 3 juta yang dia dengar kita waktu 26 April. Ingat tak nama pemandu tersebut? Abang Nasarudin tak silap saya. Ataupun panggil dia Abang Din. Kalau Abang Dim tonton sekarang ni, terima kasih banyak-banyak kerana membawa Mel dengan selamat. Sampai ke rumah. Sampai ke destinasi. Betul. Lepas tu dia selfie dengan saya. Sebab saya risaulah kalau Mel naik e-hailing seorang-seorang. Macam dia dah sampai ke, dia selamat ke, macam tu. Tak tanya pun tiba-tiba je. Saya pun merhati dari jauh je Mel. Tak adalah saya tunjuk. Macam saya doa awak dari jauh lah. Okey, rasanya kita kena menyanyi ni, Dik. Ramai dah macam Okey. Kita macam dah mengganggu dia orang. Okey, Okey, lagu apa Mel? Okey, lagu apa yang mungkin kita nak nyanyi ni? Oh, lagu yang tak akhir lah Mel. Ya ke? Di sana cinta, di sini rindu. Okey, jadi jomlah kita nyanyi. Okey, jom kita sambil-sambil tu anda boleh tap screen ya guys. 22k lagi guys. 22k lagi guys. Sikit lagi. Bersemut skrin handphone akak ni. Dah 60 orang, terima kasih tap screen. Terima kasih semua. Terimalah. Di sana cinta, di sini rindu. Sejak ku dengar merdu suaramu, tidak ku sangka jiwa terganggu. Apa kurangnya suara manjamu menyentuh hati, membawa mimpi. Kamu wanita manis sekali, lirik matamu membawa cinta. Kamu lelaki pandai menggoda, hingga hatiku mulalah rindu. Riang hatiku, hilangnya resah. Di sini cinta, di sana cinta. Benarkah di sana rindu, di sini rindu? Sejiwa, di sini sayang, di sana sayang. Sekata orang di sana, orang di sini, sama menanggung rasa. Cinta tak dapat diduga, cinta hanya dapat dirasa, senada dalam cinta. Okay, thank you semua. Tap screen guys, screen guys kat atas. Sikit lagi. Lagu ni nyanyian Tajul dan juga Wani Hasrita. Betul, Tajul dan juga Wani Hasrita. Terima kasih semua.
Di sini cinta, di sana cinta. Benarkah di sana rindu, di sini rindu? Sejiwa, di sini sayang, di sana sayang. Sekata orang di sana, orang di sini Sama menanggung rasa cinta, tak dapat diduga, cinta hanya dapat dirasa. Senada semulaikan cinta, irama indah, semoga hilang kesunyian. semoga hilang kesunyian. Ya, itu dia Yeay. lagu daripada Tajul dan juga Wani Hasrita. Ha-ha. Di sana cinta, di sini rindu. Betul tu. Okey, kita dah mencapai 190,000K. Terima kasih semua. 10K lagi guys. Okey, boleh tap screen kat atas Atas mana? Atas. Okey. Okey. Mel, Ya. sebagai yang terakhir lah, Oh, dah terakhir dah ni Oh, kejapannya nasihat ataupun harapan awak untuk mereka yang berada di luar sana, terutamanya adik-adik kita lah. Nasihat dan harapan lah. Nasihat dululah. Jangan berputus asa lah. Jangan berputus asa dan percaya pada rezeki. Dan sekarang ni kalaulah nak mencuburi dalam bidang yang menggunakan bakat ni, saya rasa dah senang dah. Sebab dengan aplikasi TikTok ni sendiri, kalau kita boleh create content kita, boleh buat content kita, kita akan mudah dikenali. Lebih kurang macam tu. Jadi kalau kita ramai follower dan sebagainya, kita buat konten yang bermanfaat, mungkin syarikat-syarikat besar ke ataupun media-media besar akan panggil. Okey, jadi saya rasa dah mudah dah sekarang tu. Kalau nak mencuri bidang dalam bakat ni lah. Okey, dan saya rasa yang macam saya cakap tadi, jangan berputus asa, percaya pada rezeki, usaha tu kena ada. Itu je. Itu yang sajalah. penting kena dapatkan doa daripada ibu bapa kita. Betul, itu yang paling penting lah. Kalau masih ada lagi ibu apa, kalau tak ada kita doakan lah. Okey, harapan awak? Harapan saya, kalau saya masih dipanjangkan umur sehingga 60 tahun, saya nak berkhidmat sehingga 60 tahun, okey, sampai pencen, dan saya nak berbakti kepada masyarakat lah. Sebab apa, di RTM ni kita buat program untuk masyarakat juga. Okey, jadi macam program-program dekat radio, program-program kat luar kan. Jadi itulah sehingga 60 tahun. Dan saya harap saya dapat kata apa, upgrade diri saya dari yang lebih baik lah. Mungkin saya tak nak berada di tempat yang sama. Mungkin saya akan berada di tempat yang lain dengan kata apa, tugas yang lain ke dan sebagainya. Jadi saya tak nak berada di zon yang selesa lah. InsyaAllah satu hari nanti saya sering doakan untuk diri saya jugalah. Awak doakan saya tak? Sekali lah tu. Sekali. Doakan saya kaya tau. Oh, kaya. Awak nak kaya? Ya. Boleh. Okey. Itulah sedikit ya, perkenalan daripada DJ Mel. Betul, terima kasih banyak untuk DJ Lia sebagai host hari ni. Ya. Kali pertama host. Pertama, saya tetamu je. Ya. Sebab dia dah simpan saya lama. Saya memang dah cakap dengan dia, bang, kalau aku jadi host, engkau kena jadi tetamu aku. Kau jangan jadi tetamu orang lain. Sebab tu DJ Izzat ke Farah Huda ke tak interview saya. Sebab dia dah simpan saya sebenarnya. Okey, sedikit kata-kata motivasi untuk rakan-rakan kita yang berada di luar sana. Dah tadi tu kata-kata motivasi. Tetap semangat. Okey. Tetap semangat dah. Terima kasih untuk 200K. Alhamdulillah. Oh, dah dapat Terima kasih banyak. Kita telah pun mencapai 200K untuk podcast kita pada hari ini. Gasak Kaula. Betul. Yang bersiaran secara langsung setiap hari Isnin dan juga Selasa, pukul 3 petang hingga pukul 4 petang. Dan terima kasih DJ Mel. Saya sama-sama. Menjadi tetamu saya pada hari ini. Okey. InsyaAllah lepas ni kita jumpa lagi. Memang akan jumpa selalu akan jumpa. Setiap kali saya masuk dekat bilik rancangan, memang dia lah orang pertama, bang, saya panggil. Kau buat apa? Macam tu. Okey. Jadi meja jangan lupa untuk kemas Okey. Terima kasih untuk anda yang menonton kita pada waktu ini. Terima kasih juga untuk abang musician kita. Abang Asri, abang gitar kita.
Dan juga terima kasih untuk kru-kru teknikal kita. Ada Abang Bali, Kak Ji, Abang Safwan. Juga bersama-sama dengan kita Puan pengarah kita Puan Siti Nurbaini. Ketua bahagian rancangan Cik Izwan Mokhtar. Juga kita ada DJ SS nombor 1. Ini adalah orang tengah kita ya. Ya, betul. Setiap kali saya dan Mel berlaku perselisihan faham ataupun pergaduhan, DJ SS adalah penghadangnya. Binting akhir ya. Benteng akhir. Dan juga terima kasih DJ Asrul. Dan Asrul Izwandi pun sama berada dekat sini juga. Terima kasih juga untuk anda yang menonton kita, bantu kita tapping pada petang ini. Terima kasih Desil, Kak Wadia, Dek Wan, dan ramai lagi lah, Hafizul ya. Terima kasih semua, Kak Zura and the gang, Pak Aim di Bendang. Terima kasih semua. InsyaAllah kita berjumpa pada minggu hadapan. Pada hari besok. Pada hari besok InsyaAllah kita ada bersama dengan DJ Izzat. Bye-bye. Assalamualaikum.